Ayah kena ajar Pak I bahasa orang Ipoh. Apa keronjang kamu ke sana? Apa keronjang kamu ke sana? Ha. Apa keronjang kamu ke sana? Yo. Macam tu. Dia lagi pandai. So maksud dia? Apa Buat yang apa kamu ke sana maksudnya? Maksudnya buat apa kamu ke sana? Maksudnya dia tak berapa berkenan lah kamu ke sana. Dia tak suka, dia tak berkenan. Ronjang. Tengkorak kamu lekeh ke sini? Dia pakai sikit. Tengkorak kamu lekeh ke sini? Okey. Tongkorok kamu lekeh kat sini. Ada dia orang Perak lah. Faham tak maksud dia? Tengkorak kau datang sini. Apa dia membuat anak-anak pigeon ni dekat luar tu, Apa lagi sekali? Apa kau membuat hangat pigeon kat luar tu, Apa kau membuat hangat pejo Apa? ke apa ke? Apa? Apa komen? Apa kau Apa Apa kau buat tengah hangat pijo ni weh? weh apa weh? Oh, tak ada Weh weh. KL weh. Apa kau membuat hangat pigeon ni tu, Oh, apa kau komen? Apa yang oncak ni? So lulus tak ni ayah? Tak Ha? lulus. Jadi Yang orang ujung Ipoh. belum lulus. Belum lulus. Apa komen? Apa buat hangat pijo ni Oh. Heh. Boleh lah tu. Boleh lah tu. Okay.